Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana aku perlu takut kepada yang kalian sekutukan tu? Kenapa kami yang baca wahyu kena risau kami berada di pihak yang salah, sedangkan kalian tak baca wahyu, kalian confident kalian betul. Wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Sedangkan kalian yang berada di sebelah sana, kalian sikit habuk pun tak takut kepada Tuhan pencipta langit bumi. Tuhan itu Allah. Kalian overconfident pun dengan sesuatu yang Tuhan langit bumi tu tak pernah turunkan sebarang sultan. Allah tak bagi izin, tak bagi kebenaran, tak turunkan punca kuasa pun kepada kalian untuk buat itu, buat ini. Kuasa siapa yang bagi dekat kalian untuk mengadakan imej bagi Tuhan? Siapa dia bagi kuasa yang pi angkat kubur tu, kubur keramat? Kubur ni kalau ada hajat, kubur ni kita kena pi. Yang ni, siapa dia bagi kuasa kat hang ni? Siapa dia bagi sultan dekat engkau ni? Dan kau nak bagi aku risau? Lalu tuan-tuan, Nabi Ibrahim tanya satu soalan yang cukup padu, direkodkan dalam surah ini. Ibrahim tanya, fa'ayul fariqain ahaqqu bil amni. Tuan-tuan jawab soalan Nabi Allah Ibrahim ni. Lalu, yang mana daripada dua pecahan ini, dua firqah ini, lalu, yang mana daripada dua pecahan fahaman ni, ahaqqa bil amni, dia lebih patut rasa selamat. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Cuba tuan-tuan jawab. Yang menyelisihi wahyu atau yang ikut wahyu? Yang mana patut rasa selamat? Yang ikut wahyu. Yang mengikut wahyu. Yang mengikut wahyu lah rasa selamat. Benda ni bukan rocket science pun. Fa'ayul fariqani ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Yang mana daripada dua pecahan ni yang lebih patut rasa selamat? Mestilah yang ikut wahyu. Kalau hidup beragama, nak beragama, jangan memandai-mandai. Tuhan kena turunkan sultan. Tuhan kena turunkan kebenaran, keizinan mengenainya, baru buat.